tuan-puan, bila tuan-puan follow saya, tuan-puan datang kelas-kelas macam ni, saya akan cerita. Dekat public, kita tak akan show off. Tapi dalam kelas, saya akan cerita sikit-sikit, sikit-sikit. Saya tak akan cerita semua. Makin lama, tuan-puan akan tahu apa yang saya cakap ni betul. Saya kalau cakap, tuan-puan, actualnya lebih besar daripada apa yang tuan-puan dengar saya cakap. Insentif public goal, tak boleh masuk akaun bank saya sebab akaun bank saya kena freeze. Public goal pun takut nak communicate dengan saya. Sebab dakwaan jenayah. Memberi wang menyalur dana untuk pengganas sebanyak RM200 melalui Maybank to You. Transaksi itu dibuat 20 bulan yang lalu. Hanya satu transaksi. Pelik kan? Tapi dalam berita tak cerita. Peniaga jongkok emas ditangkap di Bank Putrajaya kerana menyalurkan dana kepada pengganas. Berikutan dengan itu, ditangkap kumpulan Abu Sayyaf, ditakwa, sempurna, semua habis semua. Oh, macam saya lah ketua. Padahal semua tak ada kena-mengena saya. Tapi cara berita cerita tu menakutkan, tuan-tuan. Ayah saya pun takut. Betul ke Zul ni? Macam saya ketua tau, ditangkap di Putrajaya. Padahal saya kena track pergi bank. Saya kena track pergi bank. Padahal nak tangkap saya, suruh saya pergi balai, saya boleh pergi. Tapi cerita yang dibuat dalam media, tuan-tuan, saya rasa saya difitnah. Satu Malaysia anggap saya orang jahat. Tak apalah, itu ujian dalam hidup saya. Tapi saya prepare dari sudut kewangan. Robert Kiyosaki sebut apa? Nak tahu seseorang tu capai financial freedom ke tak kerja pun ada duit. Cuba dia tinggal apa yang dia buat at least setahun. Tengok, dia boleh maintain makin kaya ataupun dia makin miskin. Alhamdulillah, Tuhan uji saya 2 tahun. Saya keluar, saya lebih kaya berbanding sebelum saya dipenjarakan. Alhamdulillah. Saya tak nak benda itu terjadi. Tapi hikmah di sebalik itu, saya ajar ilmu yang proven. Tak kerja ada duit, proven. Mungkin dulu saya datang ke seminar, mungkin tuan-puan ingat, public goal bayar dia ni, mesti dia kaya. Sebab dia buat seminar. 2 tahun tak buat seminar, tuan-puan. Alhamdulillah tak miskin, makin kaya.